Assalamualaikum dan apa khabar semua. Saya Eriwan daripada Motorcar dan ini adalah Volvo EX30 dan ini 5 perkara yang saya suka dengan kenderaan EV ini. Yang pertama, mungkin korang dah boleh agak apa yang kau nak kata. Pertama adalah dari segi reka bentuk. Sebab reka bentuk yang ini adalah mungkin berlainan dengan Volvo yang lain. Dia menerapkan reka bentuk yang tidak terlalu futuristik, masih lagi seperti kenderaan ais biasa. Tetapi kenderaan ini adalah EV. Apa yang saya paling suka? Lampu LED yang berbentuk seperti T ni, sebenarnya bentuk ini adalah seperti toko Thor yang dalam cerita Avenger itu. Kalau kita lihat pada bahagian tepi, ini adalah salah satu ciri yang cukup menarik sebab didatangkan dengan rim yang besar iaitu 19 inci dengan desain yang lebih aerodinamik untuk mengurangkan rintangan angin. Manakala ini adalah sebuah kenderaan mesra alam. Tepi, walaupun dia sebuah kenderaan SUV, tetapi kau perasan tak yang bahagian atas ni dia slope rendah sikit. So dia nampak memberikan satu karakter yang cukup menarik untuk EX30 ni. Bagi saya ini adalah kenderaan yang cukup bagus, terutama sekali bila kita lalu jalan yang tidak rata, jalan yang selalu ada banjir sebab ground clearance ini lebih kurang 1 jengkal. So, kalau kita lihat pada bahagian belakang, ini adalah untuk membezakan dengan kenderaan-kenderaan yang lain. Tengok lampu. Desain yang cukup menarik. Betul atau tidak? Boot belakang, nak buka dia tekan dekat sini. Boot tape berkuasa. Ruang boot ni saya rasa boleh isi 2 bag size cabin. Pada bahagian bawah ni ada lagi storage yang kita boleh simpan barang-barang berharga. Yang kedua, rekaan yang minimalis. Dia tidak terlalu datang dengan reka bentuk yang banyak garisan. Bagi saya ini adalah salah satu desain yang cukup minimalis dan cukup simple, tetapi masih lagi mempunyai elemen-elemen yang bergaya. Saya suka dengan material yang digunakan pada bahagian papan pemuka ni. Walaupun dia menggunakan material yang saya tak tahu material apa, tetapi bila nak cuci senang. Lagi satu, sistem penyaman udara ini corong-corong pun nampak unik. Steering bukan steering yang bulat tapi steering yang berpetak dan mempunyai dengan pelbagai butang touch screen. Apa yang membuatkan saya teruja bila memandu kenderaan ini adalah sistem infotainment yang ada bahagian tengah ni. Kat sinilah kita nak dapatkan info tentang kereta, dari segi setting kenderaan semua ada dekat sini. Tetapi untuk sebagai orang tua seperti saya ni, saya patut belajar lagi untuk mengetahui apa yang ada pada skrin ni. Sebagai contoh, skrin ini mempunyai pelbagai setting. Sebagai contoh, setting untuk kerendaan, quick control, car status dan setting pelbagai. Apa yang saya boleh katakan? Walaupun teknologi ini canggih, tapi untuk orang tua seperti saya ni agak suka sikit. Bagi kenderaan ini, yang ini agak unik lah bagi saya. Mungkin ini adalah kenderaan pertama yang saya bawa tidak mempunyai meter cluster pada bahagian depan ni. Apa-apa pun semua ada dekat sini. Kalau kita lihat pada bahagian luaran, nampak sebenarnya kenderaan ini kecil, compact. Tapi bila duduk bahagian belakang, sebenarnya memberi kelegaan yang masih lagi selesa. Sebagai contoh, lebih kurang sejengkal untuk kelegaan ruang kaki. Kepala pun agak lega sebenarnya. Dan ini adalah tempat duduk saya tadi dengan ketinggian saya lebih kurang 163 cm. So, apa yang kelebihan dengan kenderaan EV ni adalah ini. Tidak mempunyai terowong tengah. Dan lantai dia boleh katakan agak mendata. Dan yang paling penting, memberi kesesaan bagi penumpang yang berada di tengah ni. Cuma, bagi model ini tidak didatangkan dengan rehat tangan ataupun cup holder untuk pada bahagian belakang ni. Secara overall, bagi saya ini adalah kenderaan yang cukup selesa, lebih-lebih lagi mempunyai panoramic sunroof yang cukup besar. Yang ketiga,
kebanyakan komponen-komponen dalam kenderaan ini menggunakan produk kita semula. Sebagai contoh, plastik-plastik yang ada pada bahagian dalam kenderaan ini 30% adalah barang-barang kita semula. Jadi ini adalah salah satu kenderaan yang mesra alam. Yang keempat, yang ini yang paling best, yang saya suka duduk dalam kereta ini kerana dipadankan dengan sistem audio Harman Kardon. Bila saya duduk dalam kenderaan ini, bila saya pasang radio ataupun lagu yang saya gemar kan, memang sebiji-sebiji bunyi dia, memang sebiji-sebiji suara tu, memang best lah. Macam korang duduk dalam teater tau, tapi duduk dalam sebuah kenderaan EV yang menarik ni. Memang selesa habis, memang betul-betul terhibur. Yang kelima adalah dari segi harga. Untuk Volvo EX30 ini dijual dengan harga yang cukup kompetitif. Dan saya rasa ini adalah kenderaan Volvo yang paling murah dari segi kenderaan EV. Kerana model ini ditawarkan dengan 3 varian, iaitu Plus, Ultra Twin Performance, yang mana harga untuk tiga-tiga varian ini bermula RM188,000 sehingga RM228,000. So bagi saya, harga ni memang cukup nice untuk kenderaan jenama daripada Sweden ini dengan harga yang saya katakan tadi. Okay, dari segi performance, memang kita tak boleh nafikan lagi. Sebenarnya Volvo memiliki heritage yang cukup lama dari segi performance. Daripada mereka menghasilkan kenderaan daripada ICE, sekarang dia lebih kepada kenderaan EV. Untuk model ini ditawarkan dengan 2 kuasa, iaitu single motor extended range dan twin performance. Yang mana untuk single motor extended range ni, output dia adalah 272 PS dengan torque 343 Nm of torque. 0 hingga 100 hanya mencatatkan 5.3 saat saja. Manakala untuk twin performance memiliki output 428 PS dengan torque setinggi 543 Nm of torque. 0 hingga 100 km sejam hanya 3.6 saat saja. So, apa pandangan korang tentang model Volvo EX30 ini? Bagi aku, kalau korang mahu berjinak-jinak untuk memiliki sebuah kenderaan EV tetapi brand daripada Sweden, ini adalah pilihan yang tepat. Sebabnya desain yang cantik, banyak menggunakan material-material yang kita semula, masih lagi premium, teknologi yang canggih. Ini adalah pilihan korang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.